sebenarnya masalah dia kemungkinan pasangan tak betul, kelas tak betul, kemungkinan. Satu lagi kan yang perlu tahu adalah skru dia, jadi skru adjust dia. Mungkin komen tu tak adjust ke apa ke, dia lupa ke. Jadi saya nak tunjuk cara dia. Tak payah nak tak payah nak jumpa dia lagi. Kita sibuk kerja kan. Jadi kita boleh buat sendiri. Okey, macam ni. Sekarang ni loose. Ni kosong. Tak ada apa. Okey. Jadi gunakan spana, 2 spana saja. Ni je. Spana ni je. 14 lah biasa kalau ni. Contoh dia Honda, motor Honda. 14 lah ni skru nut 14. Satu ni yang kat dalam ni pakai screwdriver lah. EF5 pun sama lah, 14. Okey, cara dia macam ni je. Longgarkan dulu. Longgar nut dulu. Longgarkan nut dulu. Kalau loose macam ni, biasa memang dia apa? Kelas ni tertekan lah. Dia tertekan ni. Jadi buka balik yang kat dalam ni. Yang dalam ni buka balik. Ni ikut jam. Nyok ketat. Ikut jam, longgarkan ni, longgar. Longgar sampai longgar. Ni kita rasa longgar. Okey. Sekarang kita pusing balik. Pusing sampai rasa ketat. Ni longgar, pastikan longgar sampai rasa tersangkut. Tersangkut Tersangkut maknanya dah sampai, kelas dah sampai lah tu. Kalau kita lebih lagi, loose lah macam tadi. Jadi so kita pusing, longgarkan. Longgarkan, longgar. Pusing. Pusing sampai rasa sangkut. Sangkut bukan sangkut kat sini. Yang dalam sangkut Lepas tu kita pusing setengah. Buang setengah lah dia, buang setengah. Okey. Lepas tu ketatkan skru ni. Ketat skru ni. 14 14. Contoh ni motor ni contoh 14 pakai. Sekarang try. Tengok dah sangkut dah. Okey. So macam tu je, senang je benda ni. Jadi yang boleh buat sendirilah lepas ni. Okey. Dia motor semua motor lah biasa, kalau automatic memang ada dah. Ni adjust clutch ni. Contoh ni Honda Cup. LC pun ada LC. Apa ya? Yang ni dah rosak dah. Tak boleh pakai dah ni. Contoh lah. Macam tu je lah. Okey. Jumpa lagi.